tak naklah spend beratus ringgit sampai beribu untuk upgrade yang minor daripada kerusi yang aku ada sekarang ni. Kalau aku betul-betul nak upgrade, aku kena make sure dia betul-betul baloi. Paling penting sekali, nampak cantik untuk setup PC aku ni. So, inilah dia. Ogdo Vari Black. Untuk korang yang tak biasa nak pasang-pasang barang ni, jangan risau, dia ada bagi instruction yang clear. Dia punya steps daripada 1 sampailah 11. Dia punya set of screw. Ini bawah motor. Material jenis mesh macam ni, benda Allah ni aku rasa paling berat sekali. Lumbar support dia ni gede-gede sikit tau. Bapak style ni. Memang solid. Besar buat tu. First sekali dia punya assembly process taklah susah mana. Senang dan straightforward. 20 minit macam tu dah siap lah pasang. Kerusi ni datang dengan Ogdo Vari Dynamic Fit. Dia punya backrest ni adjustable ikut tinggi rendah yang korang prefer. Diorang engineer kerusi ni memang fokus dekat comfort dan juga better support, especially untuk orang yang spend masa berjam-jam depan PC. Untuk aku yang tinggi 165cm, berat 66kg macam tu, memang cukup selesa lah bila duduk atas kerusi ni. Lumbar support dia pula inspired daripada bentuk orang merama. Ya ni best lah sebab dia bagi support dekat bahagian lower back ni bila kau duduk dengan betul. Armrest dia boleh main pusing-pusing 6D, boleh rotate 360 darjah, adjust depan belakang dan juga naik turun. So senang lah untuk korang cari position yang paling ngam dengan tangan korang tu. Headrest dia pula 3D adjustable, so bila nak relax tu atau recline, kepala dengan leher masih selesa. Untuk dia punya material dengan design, aku ambil yang Dragon Texture Mesh. Lebih elastik dan juga breathable. Walaupun aku duduk dalam bilik yang tak ada aircon, tapi dia taklah cepat rasa panas ataupun berpeluh. Tapi bila korang nak betul-betul relax, dia punya backrest ni boleh full recline sampai 175 degree. Siap boleh tidur atas sini tu. Backrest dia boleh adjust sampai 60cm dan seat height boleh adjust sampai 50cm. So korang boleh fine tune ikut korang punya height dan juga sitting position lah. Dan yang paling best sekali, kalau korang nak mood position yang santai, tarik keluar, pusing lipat, datang siap dengan footrest. Lebih santai dan lebih ergonomik. Yang paling menarik sekali, semua ni kau dapat dekat kerusi ergonomik bawah RM500 siap dengan 3 tahun warranty. So, kalau kau tengah cari ergonomic chair untuk kerja ataupun gaming ataupun editing, bolehlah consider Ogdo Vari ni.